Apakah tanda Allah sayang kepada seseorang itu? Sahabat Nabi ketika mana dia duduk dengan Nabi, mulut mereka akan bertanya perihal-perihal kebaikan, perihal-perihal sesuatu yang menyebabkan Allah redha kepada mereka. Sebab itulah satu hari para sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah tanda Allah sayang kepada aku?" Maka ketika itulah baginda Nabi SAW bagi tahu ada 4 tanda yang Allah sayang kepada kamu. Andai kata ada 4 di antara tanda ini kepada diri kamu, nescaya kamulah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW adalah mereka-mereka yang suka kepada kebaikan walaupun dia tak buat kepada kebaikan. Dia suka kebaikan meskipun dia tak pernah buat kebaikan, akan tetapi dia suka kepada kebaikan. Itu salah satu tanda Allah sayang kepada kita. Nombor 2 yang disebut oleh Nabi SAW, mereka-mereka yang suka melakukan kebaikan. Tak kisahlah apa jenis kebaikan, andai kata kelakuan itu, perbuatan itu diniatkan kerana Allah, maka itulah kebaikan. Allah sayang kepada kamu, Allah suka kepada kamu. Dan ciri nombor 3 yang disebut oleh Nabi SAW, suka melihat orang buat kepada kebaikan. Meskipun dia tak sempat nak buat kebaikan, tapi ketika mana ada orang lain yang buat kepada kebaikan, dia sokong, dia puji, dia gembira dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang tak akhir sekali adalah orang yang Allah sangat sayang adalah ketika mana mereka susah hati bila mana terlepas dengan kebaikan. Hati dia tak senang, hati dia gelisah bila mana kebaikan itu terlepas. Contoh pada malam ni, ada perasaan nak datang kepada kuliah, ada perasaan nak mendengar, nak belajar ilmu Allah. Akan tetapi ada je kekangan masa, ada urusan anak sakit, suami sakit, isteri sakit dan sebagainya. Dalam hatinya tak apalah, mungkin aku tak berkesempatan lagi. Dia ada rasa susah hati, dia tak selesa bila mana dia tak sempat nak melakukan kebaikan. Ketahuilah 4 golongan ini Allah sangat sayang kepada kalian. Moga-moga kita doa kepada Allah, Allah masukkan kita di antara 4 golongan ini, insya-Allah.